Pala dia. Pala. Mana pala? Kat pala. Oh, dia turut pada tu. Tu pada tu. Sorry ya ular. Mengganggu kau. Okay, kita sampai ke lokasi Himas Ular Sawah di dalam Sarawak. Kita sampai dah. Mana manggil ni? Mana orang ni? Assalamualaikum. Dapat kau lah? Hello Cik. Daripada Bomba ni. Ni kami dekat Kat dalam surau? kat mana belakang? Parking ke parking? Kami dekat parking ni. Belakang tu kat mana? Blok E kat mana? Dekat kedai ke? Oh, rumah Kat kedai je? Rumah kedai tu depan ni. Berdepan surau lah. Oh, rumah kedai lagi. Okey. Ni. Ingatkan dekat surau. Tu dekat surau. Ha? Dekat surau. Okay, salah maklumat. Tadi kita dapat maklumat di surau di rupa. Jangan senang buka kepala. Hidup kena chill sebab tu ada dua ni. Nak bagi anda bukan makin serabut, makin chill petang tu. Nanti tergelak dia bawa aku tukar rongkusan. Saya pula nak suruh teka. Bila dia nyanyi AI kita suara dia. Kita dapat beza. AI macam mana, Kai macam mana. Dia nak gula-gulakan kita pula. Kita tak pula tertipu. Walaupun dia kata dia nyanyi Dia nampak je ke? kata tak main ni. Besar peha. Nampak isyarat betul dah. Tunjuk peha, besar peha kata. Maaf Kai. Okey. Jom. Kita buat misi pencarian pula. Wah, tu banyak di sini ya. Bang, mana bang? Ya bang. Bang. Mana bang? Saya telan tu pasal ya. Tadi last kat mana? Kat mana bang? Kat mana? Mana? Tunjuk. Kita nak cari tak boleh ni. Jalan. Wah, tunjuk jalan. Jangan takut lah. Tunjuk je. Tunjuk je. Tak. Kita orang dah pergi dah tadi. Oh, dah nampak lah? Dah nak, bukan nak tangkap dah. Nak tangkap lah. Lepas tu kenapa abang tak tangkap? Tak cukup lagi tangan. Tak cukup tangan. Aku penakut. Itu kenapa abang cakap anjung? Kalau aku pegang mana, siapa nak pegang aku? Betul lah tu bang, betul lah tu. Betul tu. Cara tu betul tu. Gerakan yang tepat. Tak berani jangan buat. Ni ajak buat benda tu. Jadi saya tengok ular tak jadi saya turn balik. Kami berani pun sebab ramai. Tengok ni berapa orang? Mana? Besarnya dah saya potong ini pokok. Konda ni. Mana? Tu. Kalau ular apa ular ni? Ular? Mana? Oh, kepala. Okey bang, Oh, dia makan lah. Kepala dia. Pala. Mana pala? Kat kepala. Oh, dia turut pada tu. Tu pada tu. Sorry ya ular. Mengganggu kau. Dia besar, dia payah lagi. Ni memang abang seorang tak larat ni bang. Oh, dia dah telan. Dia makan. Oh. Biar. Buka ya dia tidak lanjut tu. Kuning bang, ada kuning. Makan kucing ni. Kau makan apa ni? Kucing kah? Paha dia tu. Kesam. Hah? Makan kepala. Pegang. Tak kata tu. Boleh. Pergi ya. Tunggu ni. Busuk
Ceret bunyi. Dia duduk tadi dah tumbuh dah. Bekas kuarter bulan depan dah. Kuatnya. Gua dah pijak dia ni, dia tergerak tu ni. Biar dia muntah dulu nak keluar tu. Dia makan. Dia makan apa ni? Udah makan ular kau? Kucing Kaki Ular ke? Bukan. kucing. Tarik dia. Tai dia tu. Dah, okey. Dah stop apa dah? Dah stop. Dia stop. Dah stop. Okey, dah stop. Hati-hati. Tunggu ni, tunggu. Dia berak lagi. Biar dia berak dulu. Bundut. Yang mana? Ya. Oh. Sekejap lepas tu. Sini, putih sini. Lepas tu. Tang. Ni, putih sini. Gitu. Putih sini. Macam koyak sudah. Okey. Oh, macam tu. Boleh. Sabar. Sebab dia tengah makan tu, dia tak ada agresif tu. Dia gila tu. Sebab dia tengah makan kan. Dah nak buang dulu kah? Ha? Ya. Jadi Bastur. Bastur 10 tahun pengalaman. Bastur serai. Ingat serai Bastur. STV. Ya. Okey, selesai. Tarik dia. Orang bagi kat abang.